Nasi goreng dekat Langkawi ni memang banyak macam ni kau weh. Aku tak order nasi tambah pun, tapi nasi goreng dekat Langkawi ni hang tengok. Besar tapak tangan aku. Dengan dia bagi 2 biji telur mata pula. Aku cakap dia, sampaikan nasi goreng tu siap boleh bungkus bawa balik homestay lagi. Punya banyak weh. Betul ke ni orang Langkawi weh? Lepas tu korang tengok kotiau lakna dia. Macam tu punya penuh tak kedekut betul orang Langkawi ni. Jadi alhamdulillah semasa di Langkawi memang kedai makan ni terbaik. Daripada simpang nak pergi ke Tok Senik tu, korang cari kedai yang nama dia Warung Kak Cik. Harga pun murah pula tu. Dan kalau korang nak rasa burger yang lain daripada lain, ini dia burger rempah Kaisara daripada abang ni So korang tengok kenapa nama dia burger rempah Kaisara. Sebenarnya campuran dia tu lain macam sikit, tak macam burger yang selalu kita beli. Dan dia masak daging burger tu di atas sos yang ada. Kan sos kita ada rempah kan, sebab tu dipanggil burger rempah Kaisara. Jadi dah nak start 5 di Langkawi kan. Apa lagi? Save video ni, share banyak-banyak. Siapa pernah rasa dekat sini, cuba komen dekat bawah.